Nabi SAW nak menyatakan dia buat gini ni untuk kebaikan, untuk keringanan, untuk kemudahan umat dia. Padahalnya kalau dia nak kata gini pun boleh. Kalau dia kata begitu, kira-kiranya Tuhan akan wajibkan. Tapi dia tidak pilih. Dia tak pilih. Itu untuk kemudahan umat dia. Lepas tu riwayat daripada Anas, Nabi SAW puasa akhir bulan. Orang unasum minan nas. Unasum minan nas. Unas tu pun orang juga. Minan nas apa makna? Adalah Asia tepi itu. Dia kata unasun, nakirah sini litab'id. Kadang-kadang nakirah ni, isim nakirah, dia memberi makna sebahagian. Ada orang. Ada orang, bukan semua orang. Gitu. Ada di antara orang ramai lah. Dia. Itu wasala unasun. Al-unas huwa an-nas. Fa in qulta fama ma'nahu? Qultu at-tanwin lit-tab'id. Kama qala az-Zamakhshari fi qawlihi ta'ala asra bi'abdihi laylan. Makna nakirah di situ lit-tab'id. Tanwin maksudnya nakirah lah, lit-tab'id. Lepas pada tu Nabi SAW pun dapat tahu ada orang tu kata nak sambung puasa, tak sibuk buka lah. Masuk waktu maghrib tu tak sibuk buka, sambung tu sampai esok. Lepas tu petang esok pula tu tak buka puasa pula, sambung lagi. Gitu. Itu orang panggil saumul wisal, puasa sambung. Nabi SAW pun kata, kalau bulan ini dipanjangkan lagi kepadaku, nescaya aku akan sambung lagi puasa. Siapa-siapa ke puak-puak hak telajak ni tinggal perbuatan mereka itu. Nak aku lagu tu. Aku bukan seperti kamu. Apa duk tunggu akunya? Aku sentiasa diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Lepas tu kalau orang kata, dah apa makna wisalnya? Puasa sambungnya dah kalau Tuhan beri makan. Tak cara dah makan daripada surga, daripada gapo ikutlah. Tak ada dah lah sambungnya. Puasa sambung ni makna tak buka puasa. Ini dah Nabi SAW kata, aku sentiasa diberi makan, diberi minum oleh Tuhanku. Apa makna? Maksudnya, ini adalah bahasa Arab ni. Kadang-kadang dia sebut benda ni bukan makna benda ni sungguh berlaku. Lazim dia tu berlaku. Lazim dia tu. Makna dia guna dalalah iltizamiyah. Dia panggil ni. Yang ni hak mesti hasil, hak mesti terhasil daripada seseorang tu makan dan minum ke dia. Segar. Aku tak makan tak minum, tapi segar, suka makan suka minum. Tu habui lagu tu. Tak serupa dengan kamu. Kamu kalau tak makan, tak segar, letih. Gitu. Lepas tu asal lagi tu lagu tu juga. Nabi SAW larang daripada puasa wisal. Mereka kata, kau tu puasa wisal tu. Jadi sebab apa? Sebab sahabat ni nak sangat buat ibadat ni, hak Nabi buat dia nak buat kata. Jadi kadang-kadang dia tahu Nabi SAW tak sebut itu sebab takut tak rak. Gitu, bukan kerana larang sengerti. Nabi SAW pun kata, siapa daripada kamu ni serupa dengan aku? Aku ni bermalam dalam keadaan Tuhan. Aku beri makan dan beri minum kat aku. Bila dia waktu tak saya juga puasa macam juga. Nabi SAW pun sama. Buat tak cara, sama. Siapa nampak anak bulan? Dan Nabi SAW kata, kalau lewat lagi nampak anak bulan, aku akan tambah lagi. Aku tak akan kata gapo tu. Biarnya tu, nak tahu nak boleh gizna selama mana. Sebagai seorang yang menghukum mereka lah, Nabi SAW kata gitu. Dalam masalah saum wisal ini ada khilaf di antara ulama. Dalam hasyiah ni dia sebut ni. Dalam hasyiah ni pun ada sebut. Ni. Jadi larangan ini memberi makna Nabi SAW larang. Larang ni makruh, memberi makna makruh tanzihi ke makruh tahrimi. Ada dua pendapat.
Mengikut Imam Nawawi, kata dia dan lain-lain, dia kata hak lebih sahihnya, kata dia, iaitu makruh di sini, larangan di sini untuk menunjukkan haram. Haram puasa. Rafi'i kata inilah zahir kalam Syafi'i. Yani hak Syafi'i kata lagu itulah hak zahir kalam Syafi'i, maknanya haram puasa wisal. Lepas tu dia sebut lagi, ada yang mengatakan haram. Qala wa huwa madhhabu ahli zahir. Mazhab ahli zahir haram puasa wisal, sambung-sambung lagu tu haram. Nabi SAW itu lain dia. Qala jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Thawri dan sekumpulan ulama fiqh mengatakan dilarang. Tak boleh puasa wisal. Tapi ada sebahagian ulama yang lain mengatakan harus puasa wisal kepada orang yang roklah. Di antara orang yang berpuasa wisal ini Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amir, Ibnu Waddah. Ini ulama Malik, dalam mazhab Malik. Dia sambung puasa sampai 4 hari. Itu Ibnu Hazm sebut. Qadhi Iyad pula menukilkan daripada Ibnu Wahab, Imam Ahmad, Ishaq, bahawa mereka mengharuskan puasa wisal. Tetapi jumhur mengatakan puasa wisal ini khusus dengan Nabi SAW. Sepas semaya sunat lepas asar lah juga, khusus dengan Nabi SAW. Orang lain tak boleh. Sebab apa? Ini jumhur ulama mengatakan, sebab Nabi SAW kata, inni lastu ka ahadim minkum wa ayyukum mithli. Siapa kamu serupa dengan aku, aku bukan seperti kamu. Ini menunjukkan khusus. Adapun orang-orang lain, umat dia, faharamun alaihi, haram, kata dia. Dalam Sunan Abi Daud, riwayat daripada Aisyah, kana yusalli ba'da al-'asr wa yanha anha. Nabi SAW bersemayam selepas asar, tapi dia larang orang. Wa yuwasilu, dia berpuasa wisal, tetapi dia melarang orang daripada wisal. Di antara sahabat yang melarang, mengatakan haram, tak boleh puasa wisal ini, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Aisyah dan lain-lain. Dia ada khilaf lah. Tetapi hak lebih kuatnya iaitu haram, tak boleh puasa wisal. Lepas tu cerita hari ni, Hatim Hijir Ismail tu kan, Kaabah tu ada bika, macam bika gitu. Tu Hatim, Jadr orang panggil juga, Hatim orang panggil juga, Hijr orang panggil. Aisyah tanya, hak ni termasuk dalam Baitullah kah? Nabi kata ya. Lepas tu Aisyah tanya, apa yang tak masuk sekali, buat dinding. Nabi SAW kata, sebenarnya puak-puak Quraisy masa bina Kaabah dulu tak cukup belanja, kata dia. Lepas tu mana pintu dia tu tinggi, kena naik tinggi. Dia kata sebabnya gini, Nabi SAW kata, puak-puak jahiliah dulu dia senanglah nak kawal. Apabila orang ramai, kat mana dia nak pergi masuk, dia boleh kawal lah. Kalau tinggi, kalau rendah ni payah nak kawal. Kat mana dia tak sini masuk, senanglah dia nak kawal. Itu tujuan dia, kata dia. Nabi SAW kata, kalau tidak sabit, orang ni puak-puak ni baru Islam, baru tinggal zaman jahiliah ni, dan aku takut mereka akan bantah, mana hati mereka jadi akan berasa tak sedap hati. Aku masuk, kata dia, aku robohkan masuk ni, dan aku ratakan Kaabah itu biar rapat ke tanah, dan pintu dia tu biar rapatlah juga dengan tanah tu, serupa dengan hak asal hak Nabi Ibrahim buat. Di sini pun kalaulah tidak sabit gini-gini, Nabi SAW kata kalaulah, dia guna kalau, tak apa di sini. Jadi artinya dalam bab agama ni kadang-kadang kita boleh bertolak ansur, kita boleh biarkan, sebab apa, orang baru lagi, walaupun benda ni besar kalau kita nak kiranya kiblat tu, masalah kiblat tu boleh bertolak ansur. Sebab itu bukan maksud sebenarnya. Kiblat itu bukan maksud sebenarnya dalam kita menghadap kiblat. Sebab itu dalam ayat Quran sama-sama dia sebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Dia tidak kata menghadap kepada Masjidil Haram, ke arah semua dia kata. Isyarat kepada kalau tak ada Kaabah, ke situ juga kita menghadap. Bukan syarat untuk sah sembahyang kita, untuk sempurna sembahyang kita adanya binaan Kaabah. Kalau tak ada pun
ke arah tu juga. Sebab tu dalam Quran bila tengok syatra sama.